Bismillah, crude oil 20 mil saya ada masuk. Kalau tengok kat sini, setup saya sebenarnya dah lewat lah. So sebelum tu dia ada breakout lagi sebelum tu, tapi saya tak perasan. Dan kalau nak limit order pun dia jadi tak cantik. Tapi selepas tu dia macam ada buat lagi consolidation, lepas tu dia breakout lagi, baru saya masuk. Okay, kat sini dia long consolidation sebelum dia breakout lagi pukul 4. Dan lepas tu kat sini dia macam dah break structure, kita exit. Okay, personal analysis, kita tengok lepas saya keluar kat sini, dia memang volatile lah malam tu kan. So kita pun tak nak berada dalam volatile sangat, bermain penuh emosi, nampak banyak profit tiba-tiba hilang, banyak profit hilang. So takut kita tak make decision wisely semasa dia very volatile. Okay, kita tengok dulu. Sepatutnya kat sini dia dah breakout kan. Kalau kita tengok 1 minute, ini 3 minit lah. So 1 minute pukul 2 tu dia dah breakout, tapi saya tak masuk. Lepas tu dia breakout lagi 1 minit kat sini, saya kat sini pun saya tak masuk lagi. Tapi bila pukul 3 tu baru saya perasan, 3.30 baru saya perasan, nampak macam nice. Breakdown pun valid, volume pun datang kat sini kan, volume pun high. So nampak macam valid. Lepas tu saya entry on third breakout kat sini kan. Sebelum kat sini pun dia dah breakout, kat sini pun dia breakout, saya masuk kat sini. So lepas tu dia break structure dekat sini, nampak macam ada strong candle, dia break kat sini kan. So kat sini saya terus exit lah, sebab dia dah break strong candle kat sini. Lepas tu kita tengok walaupun dia menjadi lepas tu, tapi kita tak nak berada dalam volatile ni lah. Sebab kita takut kita tak buat decision based on logic, kita buat decision based on emosi kan. So lebih baik kita exit on the break structure. Takut kat sini kita nak tak tahu nak keluar kat mana, nak hold macam mana kan. So kita dapat dalam 31 detik. Okay, kalau dia ada buat lagi breakdown, kita boleh entry. Tapi kat sini dia very volatile, so risk kita kalau nak masuk pun akan terlalu besar. So malam pun sebenarnya saya tak tengok chart lah, sebab memang akan volatile kat sini. Tapi kalau scalper mungkin boleh study lah macam mana nak trade malam. So tujuan untuk crude oil, wallahu a'lam.